Salam sejahtera. Saya Siti Vinayaka Menanji dari Jabatan Fizik, Fakulti Sains Universiti Melaya. Selaku Ketua Projek H-Bond, ingin kongsikan pengalaman penuh bermakna hasil aktiviti projek di 3 perkampungan orang asli dan di sebuah sekolah kebangsaan. Projek ini telah memberi peluang baharu kepada murid Sekolah Kebangsaan Putra serta penduduk kampung Ululakai menjadi sebahagian daripada projek H-Bond iScan. Pihak sekolah dan beberapa orang pensyarah Universiti Malaya telah melawat tapak kajian untuk melihat sendiri lanskap geografi bumi kampung Ululakai serta mengetahui daripada tok batin kampung Ululakai dan penduduk mengenai tantang larang dan apa jua mitos dan perkara mistik berkenaan air dari perspektif masyarakat orang asli. Projek Humanity Bond with Water atau H-Bond ditaja oleh Grants Ponsemi di Linau selama 2 tahun. Pasukan H-Bond terdiri dari pakar dari berbagai bidang sains, pendidikan STEM, teknologi pendidikan, seni kreatif dan sains sosial. Pendekatan H-Bond membawa wadah baru dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menggabungkan pendekatan STEM dan seni sains atau art science. Sumber air semula jadi yang menjadi teras kehidupan masyarakat orang asli menjadi tali ikatan nilai kemanusiaan, etika alam sekitar dan pembangunan bangsa. Kami percaya projek seperti H-Bond mampu memartabatkan nilai ilmu dan budaya warisan sebagai inspirasi dan naratif watan pendidikan STEM di Malaysia yang kaya dengan pelbagai kearifan setempat